Jom kita test sikit tumbler ni dia tumpah tak air dia. Tak tumpah. Walaupun dia murah dia tak tumpah. Jom teman ibu unboxing 4 tumbler yang ibu baru beli ni. Biru Tiffany. Second colour grey. Oh, colour keempat dark pink. And last one hitam. Hitam itu premium tau. Okay, ini adalah colour Tiffany blue. Ini pula adalah colour grey. Yang ini adalah colour dark pink. Yang ini adalah colour hitam premium. So banyakkan tumbler ibu kan. Sebab apa ibu beli banyak-banyak? Sebab ibu suka sangat kumpul tumbler lagi. Tumbler yang jenis macam ni, yang jenis-jenis kali-kali macam gini kan. Korang nampak cantik tau, tapi dia sangat murah tau korang. Korang boleh check dia dekat beg kuning tu berapa harga korang. Tak, hari ni ibu nak guna colour yang blue Tiffany ni sebab dia nampak comel sangat. Dia nampak macam manis sangat kan. So ibu baru je beli air teh ais tadi. So ibu nak masukkan dekat dalam tumbler ibu ni. So korang jangan risau, tadi boleh panas dan sejuk. Tahanlah sehingga 24 tak adalah sampai 24 jam kan. Mungkin kalau ais tu mungkin tahan 24 jam, dia akan masih sejuk lagi kat dalam tumbler. Macam air panas ni dalam 8 jam 9 jam tu no problem lah. Air kekal panas. So ibu dah akan cuci dulu dan ibu akan masukkan air teh ais dekat dalam ni. Nampak ni? Jom kita test sikit tumbler ni dia tumpah tak air dia. Tak tumpah. Walaupun dia murah dia tak tumpah. Macam tumbler ni best ni sebab apa? Sebab dia pakai macam jenis straw ni. Ibu suka yang jenis sedap macam ni. Sangat orang kata berpuas hati ya. So kalau korang nak dapatkan tumbler yang murah mampu milik, korang boleh klik je dekat beg kuning tu. Senang nak pegang macam ni. So korang boleh klik je dekat beg kuning tu. Macam mana colour tau. Ni ibu punya yang colour Tiffany blue.